Kalau ada satu sebab kenapa yang bekerja kena simpan emas, sebab emas ni dapat menyelesaikan masalah yang terbesar dalam kewangan, iaitu tak ada tabungan. Bila tak ada tabungan, kita akan bersiko untuk berhutang. Dapat settle dua masalah ni, sebenarnya kita tak ada masalah kewangan. Sebab fitrah kita dengan emas ni, kita suka beli, kita suka simpan. Berbeza dengan duit. Boleh je kalau kita nak simpan duit. Tapi ramai yang dah tak berjaya simpan. Mungkin disebabkan terlalu mudah nak digunakan semula, mudah terbocor. Sebab fitrah duit ni memang kita suka habiskan, suka dibelanjakan. Tapi fitrah emas, kita suka simpan, kita suka beli. Walaupun sebulan boleh simpan 1 gram sebulan, setahun dah ada lebih 12 gram. Tapi yang simpan duit 500 sebulan, tak ramai yang ada 6,000 setahun. Jadi ramai dah mula simpan emas, dah ada tabungan yang jauh lebih baik. Dah ada 3 ke 6 bulan dana kecemasan. Kalau apa-apa berlaku, dia dah tak berhutang dah. Semuanya bermula dengan menabung sedikit-sedikit dekat akaun Masgap, menabung ikut bajet dan konsisten dengan bajet kita tu. Siapa yang dah mula simpan emas dan kewangan dia jauh bertambah baik, boleh komen dekat bawah. Yang belum ada akaun Masgap, boleh pergi register dekat profile saja.